Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma syia'u wal muwa wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa umuri din wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina wa barik lana fi arzakina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa bishrah li sadri wa yassir. Yang saya hormati Tuan Pengerusi serta jawatan kuasa Masjid Raudatus Salihin, Masjid Kampung Air Limau, Cikgu Karim yang saya kasihi, Ustaz Mus'ab, Ustaz Mu'aid yang telah hadir pada malam ini, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan, para ikhwan tarikat yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita manjatkan kesyukuran kerana dengan izinnya dapat sama-sama kita hadir ke majlis kuliah pada malam ini. Jadi kita masuk pada tajuk perbincangan 89 tuan-tuan, muka surat 115 Jadi kata Syekh Ibn Atha'illah Al-Iskandari, matlabu arifin minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bi huquqil rububiyyah. Maksudnya tuan-tuan, tujuan permintaan orang arif kepada Allah hanya semoga dapat bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh sini ataupun bahasa yang lebih tepat untuk menjelaskan as-sidqu maknanya dari segi ketulusan dan juga kejujuran dia dalam mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Maknanya as-sidqu kat sini maknanya dari segi ketulusan lah, bahasa yang lebih lebih tepat tuan-tuan daripada bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguhnya betul juga tapi kalau untuk as-sidqu ni lebih kepada menunjukkan kejujuran lah. Itu sebab salah satu daripada doa yang kita minta dalam surah Al-Fatihah, selain daripada yang ni memang tak dapatlah, nak jadi para anbiya memang tak dapatlah tuan-tuan, tetapi nak menjadi siddiqin wa syuhada dan juga wasolihin tu ada lagi peluang tuan-tuan. Jadi siddiqin sini maknanya dari segi kejujuran dia lah dalam mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, dan juga wa qiyamu bi huquqil rububiyyah, dan tetap ia dalam menunaikan kewajipan terhadap Tuhannya. Kita baca dululah tuan-tuan dari segi syarahnya. Abu Matian berkata jauh bezanya, jauh berbeza antara orang yang semangat keinginannya hanya bidadari dan gedung dengan orang yang keinginannya selalu bertemu kepada Tuhan yang mencipta dan yang mempunyai gedung. Beza tuan-tuan. Nak disebut dekat sini orang buat amal soleh kerana nak dapat balasan syurga, nak bidadari yang ramai. Beza dengan orang yang beribadah hanya untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak heran lah. Syurga dan neraka tu dia tak heran. Jadi Tuhan yang kepada Tuhan yang menciptakan dan yang mempunyai gedung, sesungguhnya dalam sifat kehambaan ialah berakhlak, beradab sebagai orang yang patuh taat kepada Tuhannya. Jadi dalam ayat ni tuan-tuan, tujuan kita pergi sikit lah lebih detail untuk memahami
isi kandungan kalam yang ke-89. Di mananya tujuan orang arif ni macam mana tuan-tuan? Orang arif ni maknanya orang yang tinggi lah dari segi tingkat makrifahnya. Mereka ni sembah Allah Ta'ala seperti yang dah disebut tadi. Maknanya bukan kerana takut neraka, bukan kerana harapkan syurga. Bahasa mudah dia macam tu. Melainkan apa? Melainkan rasa cintanya, hormatnya, kemudian ingin mendapat pengenalan ataupun mendapat orang kata mendapat ni lah, mendapat pengetahuan akan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksudkan dengan orang yang arif. Jadi bila kalau orang macam ni tak usah tanyalah tuan-tuan, dia ni memang tak nak syurga, memang tak nak lah. Saya ambil contoh berlaku kepada Syekh Abdul Aziz Dabak, seorang wali, seorang ulama Morocco. Satu ketika malaikat turun bertemu dengan Syekh, beritahu kepada Syekh, aku nampak dekat dalam Lauh Mahfuz engkau ni termasuk golongan ulama yang akan masuk ke neraka. Akan. Ini aku beritahu dia pasal kesian dengan kau. Jadi apa kata Syekh Abdul Aziz? Dia kata urusan syurga dan neraka ni bukan urusan aku. Aku beribadah kerana perintah Allah. Dan jelas tuan-tuan, kalau kata kita berhati, berhaluskan betul-betul firman Allah, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budullah. Illa liya'budu. Tidak aku jadikan manusia dengan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dipegang betul-betul ayat tu. Jadi kagum malaikat ni tak lama selepas pada pertemuan itu datang jumpa Syekh Abdul Aziz. Dia kata dah kemudiannya aku tengok nama kau ni dah dibuang daripada golongan neraka, dah dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga. Jadi Syekh kata Alhamdulillah. Dia kata aku nak beritahu dengan kau sekali lagi. Dia kata syurga dan neraka bukan tujuan aku. Tujuan aku adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kisah tu malaikat dia cerita kepada Syekh, dia kata kau mau tahu tak kenapa dulu nama kau masuk dalam neraka? Jadi silakan. Dia kata satu ketika dalam usia kau 15 tahun ibu kau pernah panggil kau nak minta arahan pergi ke kedai beli barang, tapi kau buat-buat tidur. Itu kesalahannya tuan-tuan. Masa bila? Masa umur 15 tahun. Dah jadi ulama besar tuan-tuan, nama dalam listing neraka juga. Tapi disebabkan keikhlasan dia beribadah terus menerus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pindahkan masuk ke dalam syurga. Jadi beristighfar Syekh bila dengar kesilapan yang dia pernah lakukan. Kalau kata kita tengok biografi Syekh ni tadi, maknanya dalam usaha dakwah dia salah satu perkara yang selalu disebut kepada anak-anak muda dalam dakwah dia adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Selain daripada melaksanakan amal ibadah dengan tekun, maknanya berbakti kepada orang tua tu pun salah satu daripada ingatan dia dalam dakwah dia. Jadi tuan-tuan tengok tuan-tuan, ini salah satu contoh lah kita nak bagi tuan-tuan. Jadi kita tengok sini ayat dia, as-sidqu fil ubudiyah, kita dah sebutkan tadi. Maknanya dalam tulus dia, jujur dia dalam dia mengabdikan dirinya dalam hidup dia, mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wal qiyam bi huquqir rububiyah. Dan juga dalam masa yang sama bila melakukan kewajipan ibadah, dilakukannya dengan adab yang sempurna. Mutakhir ni tuan-tuan,
Kalau kata kita tengok pengajian-pengajian dalam agama pun tuan-tuan, kadang-kadang orang lebih pada fokus kepada rukun saja tuan-tuan. Memanglah rukun tu syarat untuk sah sesuatu amal ibadah. Macam contoh nanti kita akan buat korban. Apa syarat korban tuan-tuan? Binatang ternakan. Berapa umur? Ada umur Ustaz. Mana dia tahu kan? Ada umur. Jangan suku-suku. Sebab bila tak memenuhi syarat tersebut, tak sah. Berapa umur? Tanya satu-satu. Itu kena ngaji lah tuan-tuan. Yang mengurus pun kena bijak lah tuan-tuan. Yang kadang-kadang yang mengurus pun dia tak tahu, dia telefon kita tengah malam, tak betul kau ni macam mana nego ni Ustaz, kau tinggal aku jadi umur kena tahulah. Yang selalu orang duk pening ni kau kami biri-biri lah tuan-tuan. Pasal kami biri-biri ni dia kiranya tukar gigi, boleh lah tu. Dia tak macam kambing 2 tahun, lembu 2 tahun, kobau 2 tahun, unta 5 tahun. Tengok dia punya apa, biri-biri setahun. Tapi kalau dah tukar gigi, silap-silap dah beranak dia tuan-tuan. Dia kata itu lebih lah biri-biri, ada cepat. Jadi dalam pada kita melaksanakan yang amal ibadah, memanglah kita tak nafikan rukun dengan syarat ni, kita kena faham. Tapi satu perkara yang sering orang kita tinggalkan adalah adabnya. Contoh kita ambil contoh wudu lah tuan-tuan. Apa adab dalam berwudu? Lebih simple lah. Orang kadang tak faham wudu. Habis ikut rukun, dia punya sunat settle Ustaz. Ada lupa dalam tu ada juga adabnya. Maknanya tidak membazir air. Masa wudu-wudu lah dia tanya Ustaz, dan dengar Negeri Sembilan ni kerabat raja ni bergaduh. Aku nak menjawab dia tak lagat masa tengah berwudu saja. Jadi berwudu bercakap boleh ke? Kalau kata kita tinggalkan perkara sunatnya pun sebenarnya kita dah menyalahi adabnya lah. Dah menyalahi adab, apatah lagi yang itu bercakap-cakap perkara makruh sudah tentu perkara yang menyalahi adab. Tak ada adab. Jadi adab ni penting tuan. Itu yang membezakan orang itu akan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun orang tu akan jadi biasa-biasa je. Itu kedudukannya. Jadi itu sebab disebut sini wal qiyamu bi huquqil rububiyyah, maknanya dia melaksanakan tanggungjawab dia kepada Tuhan. Maknanya yang tanpa adab yang sempurna, kemudian memperakui keagungan Allah Ta'ala, bersyukur sekiranya dikurniakan nikmat, bersyukur sekiranya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tetap sabar. Jadi dan yang paling penting muraqabah lah tuan-tuan. Perasaan yang dia ni rasa sentiasalah dia terus menerus dia ni rasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni tak ada ni dalam kadang-kadang buat itu macam Tuhan tak ada tuan. Inilah perkara-perkara yang kita lupalah dalam pada kita nak melaksanakan hak-hak ketuhanan ini. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, malam ni kita ringkaskan je lah tuan-tuan. Maknanya apa kesimpulan yang kita dapat daripada kalam hikmah inilah tuan-tuan. Pendek je tuan-tuan ni kan. Tapi memadai lah kalau saya katakan dekat sini pun Abu Madian, Syekh Abu Madian pun disebut beza. Orang yang semayang nak syurga, beribadah nak syurga, bidadari dengan orang yang nak mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Jadi kita dah jelaskan kepada tuan-tuan apa yang dimaksudkan arif billah.
kita cerita dengan tuan-tuan macam mana nak menyempurnakan hak-hak ketuhanan dekat sini. Kita jelaskan kepada tuan-tuan apakah maksud as-sidqu. Jadi kesimpulan yang boleh kita sebut dekat sini, orang arif billah, dia menganggap bahawa kenikmatan yang tertinggi bukanlah pada apa yang mereka minta daripada Allah. Bukan orang yang sentiasa berminta-minta. Kita tak nafikan tuan-tuan, dalam hidup kita ni kita berkehendak pada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak salah. Buat amalan-amalan tertentu, kita harapkan juga, orang kata kita tak harap tuan-tuan, kita harap juga bahawa amalan ini nanti akan dibalas dengan kebaikan daripada Allah Ta'ala. Tetapi untuk kalam hikmah yang sini, kita nak jelaskan bahawa orang arif ni, orang yang dah tinggi martabat kerohanian ni, maknanya dia nampak dekat sini bukan apa yang dia minta pada Allah Ta'ala, melainkan apa yang Allah Ta'ala minta daripada mereka. Iaitu apa? Iaitu ketulusan mereka, keikhlasan mereka dalam pengabdian dirinya kepada Allah. Itu yang dimasukkan dalam tajuk hari ini. Jadi saya rasa sekadar itulah tuan-tuan, kita jelaskan pada malam ni. Jadi malam ni insyaAllah tuan-tuan kita panjangkan masa kita dengan majlis zikir insyaAllah. Wallahu a'lam. Nak tulis ni takut minggu depan lupa tuan-tuan Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata. A'udzu bika min syarri ma sana'a, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayy qayyum waghfara dzunub dzal jalali wal ikram wa atubu ilaih min jami'il ma'asi kulliha wa dzunub wal asam wa min kulli dhanbin aznabtuhu amdan wa khata'an zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan fi jami'il harakati wa sakanati wa hatarati wa anfasi kulliha daiman abada sarmada min az-zambi allazi a'lam wa min az-zambi allazi la a'lam adada ma ahata bihi al-ilm wa ahsahu al-kitab wa khattahu al-qalam wa adada ma awjadhu al-qudra wa hassasathu al-irada wa midada kalimatillah kama yanbaghi li jalali wajhi rabbina wa jamalihi wa kamalihi wa kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
غير هؤلاء السادات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والروحانيين والحواري سائر رجال وسائر أولياء الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masing-masing niat tuan-tuan puan-puan insya-Allah. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض
وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حقا وصدقا لا إله إلا الله أفضل ما يقول عبد لا إله إلا الله. لا إله إلا الله 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 لا إله
لا إله إلا الله 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 لا إله